Penyanyi Amira Othman sekali lagi mencuri perhatian. Kali ini bukan dengan sensasi. Sebaliknya kebaikan tulus tanpa riuh. Menerusi satu perkongsian dalam sosial media, pemilik nama sebenar Nadia, Amira Othman itu dilihat menginfakkan makanan kepada jemaah di sebuah surau di Selangor. Sejuk hati Diva melihat keikhlasan Amira. Apatah lagi dia tidak pernah menghibahkan amal dilakukan. Terima kasih Amira Othman atas infak makanan di Surau Darul Hidayah malam ini. Semoga dimurahkan rezeki, tulis pengurusan surau tersebut. Lebih menyentuh jiwa, Amira turun padang membantu jemaah walau syarat hamil. Netizen pula memuji sikapnya yang dilihat sentiasa merendah diri dan tidak menayang kebaikan untuk meraih perhatian. Diva tabik hormat, dalam dia menabur pahala, dalam senyap mengikat rasa hormat.